Merah. Honafai, tuan-tuan pergi beli. 3 kotak. 3 kotak, RM30 termasuk wang pus. Memang murah gila tuan. Tuan-tuan tahu tak? 3 kotak RM30. Model dia saja 3 kotak tu RM20. Wang pus tu RM10 tuan. Wang pus tu RM10, RM6 tu kita guna untuk wang, untuk pus. Kemudian RM4 tu kita bagi kepada orang yang tukang jawab. Ingat tuan, saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Kerja kosong apa? Saya tengok keadaan. Saya dapat apa? Kat kilang boleh. Saya dapat apa? Dapat pahala ya, betul itu je. Betul itu je. Saya nak yang tuan, saya nak bagi orang pakai semua produk saya berkualiti. Saya nak, saya mati esok tuan-tuan rindu kata Tok D tu ada tu, dia buat produk macam-macam lah. Tak ada dah dia, tak ada produk kualiti. Hanya macam tu. Saya dapat pahala ya. Tuan-tuan, murah gila tuan-tuan. Pilah tuan-tuan, pergi kat Bayu, tuan-tuan belilah tuan-tuan. Oh sedap memang, Honafai memang sedap. Sakit pinggang, sakit lutut, tuan-tuan sapu lah tuan-tuan. Sakit tengkok, stres sapu tuan-tuan. Kan? Kalau migrain apa semua sakit pula, tuan-tuan sapu lah kat migrain tuan-tuan. Sesemut tuan-tuan sapu lah kat hidung tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Memang sedap. Berangin, panas, pedih, berangin, sedap lah. Lepas tu tuan-tuan mandi tu, dapat lagi. Betul tak? Bila tuan-tuan pakai kat pinggang, tuan-tuan mandi. Lepas mandi tu, rasa balik. Mandi dah. Rasa balik. Dia punya rasa tu rasa balik. Sedap tak sedap macam tu sekali.